Okay babe, let's talk about one of the most underrated towns in Malaysia. Taiping. Yes, Taiping Perak. Pekan yang orang selalu panggil as tempat pencing. Tapi, siapa kata tempat pencing tak boleh klasik? I mean, have you seen Taiping? Tenang, hijau, and full of history. Literally a hidden gem for chill life. Taiping ni bukan pekan mid, okay? Dia OG. Banyak benda pertama kat Malaysia lahir kat sini. Which is hospital pertama, taman awal pertama, stesen kereta api pertama, penjara pertama. Lagi satu. Taman Elia Tambil. Yang tahu je tahu. Basically, kalau Malaysia ni ada founding cities club, Taiping is the president. Tapi sayangnya orang selalu lupa. Semua sibuk nak ke Penang, Ipoh, Melaka. Padahal Taiping ni lagi low-key estetik. Tak payah nak try hard pun. Tapi tak apalah. Tak payah datang ramai-ramai. Tenang sikit. Angin dia sejuk je. Oh, korang nak tahu tak? Taiping macam UK Malaysia. Sebab dia bandar paling banyak hujan kat Malaysia ni. Sejuk weh. Sebab tu orang kat sini cool-cool. Pokok-pokok kat sini semua besar macam natural canopy. Tapi instead of gloomy, dia bagi vibe cozy. Korang tahu tak? Feeling bila duduk tepi tasik, minum hot coffee, dengar bunyi hujan, and rasa hidup kau macam tenang je. Yup. That's Taiping magic. Yang I rasa Taiping ni lain daripada yang lain is dia tak sibuk pun nak famous, tak sibuk nak viral. Sebab tu bila I cakap dia ada kelas, dia tahu dia cantik, dia tahu dia ada sejarah, and she's just living her best chill life. That's the kind of confidence I want in my life, honestly. And sebagai orang yang membesar kat Taiping, I boleh cakap tempat ni ada soul. Bukan jenis bandar yang kosong tapi lawa. Dia ada jiwa, ada cerita, ada kenangan. Orang dia pun still friendly macam zaman dulu. Dan bila I dah pencen nanti, memang I nak duduk balik Taiping. I nak duduk rumah tepi tasik, minum matcha lah. Kan lain lah sikit, zaman kan dah berubah. Lepas tu tengok awan gelap, no drama, no stress. Just me, my peace in my hometown.